maklumlah kita dah berhijrah di kampung. Apa yang kita nak buat lagi selain daripada kita bercucuk tanam dan kerja sambilan. Yang inilah yang aku buat setiap hari. Alhamdulillah. Assalamualaikum dan selamat pagi ya sahabat. Kembali di channel aku di Kami Profesional. Jumpa lagi kita sahabat di video kali ini. Video kali ini kita nak buat kerja-kerja sikit, iaitu nak buat pengalihan benih lada benih lada yang kita tanam hari tu dah mula membesar. Ada yang 4 inci, 5 inci, ada yang masih kecil lagi. Jadi yang besar-besar tu 4-5 inci tu kita akan alih ke polybag yang telah kita sediakan. Yang disediakan yang tak berisi lagi. Jadi maknanya kita akan isi lada ni ke dalam polybag. Jadi seperti biasa pagi-pagi kita akan pantau kebun kita, tengok apa yang tak kena dan melihat perkembangan pokok kita. Seperti pokok yang aku tanam, pokok anak pokok lada, ada yang dalam polybag, ada yang pokok-pokok daun kesom yang kita tanam dah mula berkembang. Dan kita punya alhamdulillah kita punya pokok busida gitu ataupun pokok doa dah mula mengeluarkan daun yang agak besar juga. Jadi alhamdulillah itu satu perkembangan yang baik dan hasil usaha kita yang kita buat. Jadi sahabat-sahabat boleh tengok dekat sini apakah perkembangan terbaru hasil daripada video yang pertama tempoh hari, iaitu berkaitan dengan penanaman benih lada cili padi gemuk. Jadi hari ni aku cuba tunjukkan perkembangan terkini setelah seminggu ataupun 2 minggu yang lepas. Perkembangan terkini pokok ni dah mula membesar. Hari tu berapa inci, 4-5 inci je. Sekarang dah besar dekat 10 inci dah ni pokok ni. Dah membesar, alhamdulillah. Jadi kita akan alihkan pokok cili ni yang sebesar 3-4 inci ni ke dalam polybag. Dan ini pokok kunyit kita. Dan ini kita punya pokok busida ataupun pokok doa yang kita tanam di sini melalui kerana batang. Dan dah mula tumbuh, dah mula tumbuh daun. Alhamdulillah. Ni sahabat, pokok busida ni kalau nak beli di pasaran ataupun di Shopee, aku pernah tengok harganya sekitar paling murah pun kalau tak silap RM7 lebih. Itu masih anak lagi. Tapi kalau yang dah besar setinggi sekaki ke 2 kaki melebihi RM15, RM20, kemungkinan lebih lagi. Jadi ni kalau boleh kita tanam yang begini, alhamdulillah kita jimat kos. Hanya kita menggunakan tenaga saja. Ini perkembangan terbaru. Hari tu pokok aku punya daun kesom ni nak mati, tapi alhamdulillah tengok dah mula naik, dah bercambah, dah keluar hijau dah. Hari tu dah nak mati, sebelah sini dah nak mati, alhamdulillah. Ya, ini pokok pandan ni memang tak menjadilah. Ini semua gara-gara gangguan sekera, tupai, dia makan daun-daun ni. Jadi sekarang tengok dah jadi macam ni dah. Nampak memang nak matilah ni. Memang nak matilah ni. Jadi memang kena cabut, kena ganti lain lah ni. Jadi yang terbaru sekali adalah timun. Ini benih timun ni kita tanam. Benih timun ni kita tanam ada dalam seminggu lebih ni. Kita dah semai di dalam kelopak pisang. Kita semai di dalam tu dan dia dah keluar akar dia sikit dan dah mula keluar daun. Dan kita terus semai ke sini. Patutnya besar lagi sahabat. Jadi kita semai terus. Ini pokok timun kecil baby. Timun baby tu sedap tu buat ulang. Dah tumbuh lah. Ni tak nampak lagi. Pokok timun ni
bukanlah kata nak apa pun, kita hanya untuk dapat 2-3 pokok boleh menghasilkan buah, maknanya kita boleh jimat kos daripada kita belanja di pasar. Maknanya kalau boleh sekali petik 5-6 butir kita makan, jadi memang sangat-sangat jimatkan kos. Jadi untuk tanam timun tak perlulah keluar tanah ataupun tempat yang besar. Jadi tempat kecil-kecil pun kita boleh tanam pokok 2 pokok dan dia akan mengeluarkan buah. Jadi ini semua adalah projek yang pertama aku, mengusahakan secara itu sungguh-sungguh, bukannya kata main-main. Selalunya kita tanam pun main-main je kan. Ini buat sungguh, buat pondok, buat tempat teduhan dan kita tanam begini. Maklumlah kita dah berhijrah di kampung, apa yang kita nak buat lagi selain daripada kita bercucuk tanam dan kerja-kerja sambilan. Yang inilah yang aku buat setiap hari. Alhamdulillah. Okey sahabat, jadi kita teruskan kerja-kerja pengalihan anak pokok lada ni ke semayang polybag. Dia pilih yang besar-besar dulu. Untuk menyemai ataupun menanam benda-benda lada ke polybag ni, masa yang paling baik adalah waktu pagi dan waktu petang. Jadi kalau tengah hari ni dia panas, mengikut pengalaman aku ataupun apa yang info yang aku terdapat, bahawa penyemaian benih ke tapak tanaman adalah sesuai pada waktu pagi dan petang. Kalau waktu tengah hari ni dia panas, pokok tu dia akan layu. Jadi ni kita dah tanam pagi, atau pagi pun tidak, tapi pagi. Jadi kita cuba tanam dan kita akan siramkan air, dengan air dan kita pantau. Okey sahabat, selepas kita semai ke polybag ni, kita nak kena siram air. Kita kena siram air. Takut tanah kering, tak cukup air, mati pula pokok ni. Okey sahabat, itu saja perkongsian video buat kali ini. Semoga ia bermanfaat buat semua. Kiranya terdapat sebarang komen ataupun pendapat dan pandangan, bolehlah ditulis di ruang komen di bawah. Jadi untuk video kali ini kita berakhir di sini dan kita jumpa lagi di episod video yang akan datang. Jangan lupa untuk bantu like, subscribe dan tekan tombol notifikasi untuk video ini, dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.